Assalamualaikum sahabat kita. Pagi ni bersiaran lagi. Mari kita ngasih pokok timun Cina kita mari. Cuaca alhamdulillah comel, berkabut pula hari ni. Tengok burung layan tu pun galak molek. Jadi pagi ni teknik kita gunalah. Sudah kita ngasih, kita akan guna baja, racun kulak dan racun serangga. Racun kulak kita pakai Zampro DM. Zampro ni produk BSF. Zampro ni memang soh lah, tak kena ngepeng. Dia bagi soh dah Zampro ni. Dia boleh untuk hawa dengan doni untuk pokok timun kita ni, timun Cina ni. Manakala folia ambo pakai Metaforce Balance 17-17. Apabila kita kasih ni, kita nak galak ke pokok biar keluar suluh ni, sekat-sekat ia boleh keluar. Kita target 4 suluh untuk satu pokok, dan suluh ni dia akan jadi suluh besar-besar lah lepas ni, dengan daun lebar, suluh besar. Pasal kita nak buat suluh besar dengan batai besar, persediaan untuk mendapatkan saiz buah yang lebih besar dan berkualiti. Ni. Jadi ni dia keluar dah suluh, 2 suluh dah keluar. Tu hok tu patut dek nu panjang dah. Jadi ni fungsi Metaforce 17-17 kita bagi balance punya. Lepas tu racun serangga peringkat ni kita akan guna delegate lah. Delegate ni kita pakai delegate. Pasal delegate ni dia gomo ulat, dia gomo kutu trik, dia gomo. Senang cerita kebanyakan serangga ni dia gomo belakang. Jadi tak sakit kepala kita. Kita pakai barang hok lagu ni tak sakit kepala lah. Maknanya sekali sembuh dah lah 2 minggu pula baru kita sembuh lepas-lepas ni. Pokok kita ni. Nanti kita akan tengok proses dia seminggu selepas kita spray lagu mana barang. Ni. Pagi-pagi ni mai kebun dulu. Lepas tu bagi kita pergi pak kerja. Ni tengok ni. Ni ada dah tubik buah. Tapi ni buah lah. Buah tak pakai kerja ni. Ni tengok. Kita tunggu dia tubik suluh 3 hingga 4 suluh dah. Sekian, terima kasih.